Kenapa narsis sanggup benci pada pasangan dan anak sendiri? Kadang-kadang, benda ni tak masuk akal tau. Kenapa seorang ibu tu boleh benci pada anak sendiri? Kenapa seorang suami boleh hina isteri dia berhari-hari pada orang luar? Sangat baik, lemah lembut. Jawapannya adalah sebab mereka tu ego tau, ego narsistik ni. Seorang narsis tak mampu sayang dengan ikhlas. Dia hanya sayang bila kau ikut skrip dia. Bila kau tunduk, bila kau buat dia nampak hebat, dan bila kau tunjuk emosi korang yang sebenar atau berdiri atas kaki sendiri, dia mula rasa terancam. Dia akan rasa benci pada korang. Kenapa benci? Sebab korang nampak kelemahan dia. Anak dah pasangan, dah tahu, dah tengok siapa dia di sebalik topeng tu. Jadi dia akan serang korang untuk lindungi diri dia. Sebab dia rasa terancam. Korang akan mengingatkan dia tentang luka dia yang lama tau. Bila korang tunjuk kasih sayang kepada dia ataupun kepada anak ke, dia akan rasa betapa dia ni tak pernah dapat cinta yang ikhlas macam tu. Dan itu buat dia marah. Bukan pada diri korang. Sebenarnya dia marah pada diri dia sendiri. Dia tak boleh nak kawal korang sepenuhnya. Bila kau mula bersuara, letak batas dan lawan. Dia rasa hilang kuasa. Dan rasa itu buat dia rasa ada dendam. Narsis tak benci kau kerana kau salah. Dia benci kau kerana kau adalah cermin kegelapan yang dia cuba sembunyikan dan kau adalah penjaga cahaya di dalam kegelapan. Kalau korang pasangan ataupun anak pada narsis, ingat, benci dia bukan cermin nilai kau. Itu adalah luka dia yang belum sembuh. Kalau korang perlukan bantuan, klik link bio. Dapatkan buku saya, Buka Topeng Narsis.